Assalamualaikum. Welcome back to my channel guys. Okay, hari ni daripada Kawasaki Johor menaiki Honda E-Class CBR 650R. Aku masuk mic dalam poket je lah. Kita akan ke Sutera Mall untuk join event test ride. Let's go. Sambil-sambil tu aku nak review motor CBR 650R ni. Tak banyak sebab hari tu dah review CB dia. Beza dia fairing dengan naked. Tu je lah. Okay, bismillah. Tapi memang function lah motor ni. Dalam jam apa sedap lah. Di jam kau sedap, aku tak sedap. Longgarkan tali lu. Sini. Dalam belakang. Nak ikut highway jalan belakang. Highway lah. Highway keluar balik lah. Tapi kena hadap jam lah sikit kan. Memang lah. Penuh ke jam. Jaman. Kekejaman. Aku dah tutup kan. Okay, nice tutup dah. Kekejaman kan. Kejaman. So inilah dia CBR 650R 4 inline E-Class. Ya, kalau kelas dia memang kosong tengok ni guys. Kalau tarik boleh je nak pakai kelas, tapi dia tarik je kelas, kau boleh pakai kelas macam biasa. Dia boleh guna lagi kelas tapi dah boleh tak tarik kan? Dah boleh. Dah tarik kelas. Tak payah tarik kelas pun. Kalau aku masuk neutral dia jadi kosong sini. Tengok. Macam ibarat kelas putus. Macam kelas putus. Tapi tak putus pun guys. Kena hati-hati sikit tau kereta masuk. Oh sorry. Dia dua lane kan? Sorry. Kena pusing ke belakang lah. Ada kereta? Ni aku takut kereta masuk kan. Dah lah tak ada line tau sini. Ada tu ada. Kita line kita lagi ni. Line kita lagi. Takut kereta lah, tak tahu pun. Ya, pada tahu kena lori pula masuk. Sempit mat. Panas ni. Tengok ni, gear 1 pun aku masuk gear 1. Gear 2 pun boleh start dengan. So bila kat traffic light memang function. Traffic light, kereta banyak, jalan sesak ke, memang function ni E-Class ni. Dan motor ni memang beginner lah, beginner's bike untuk yang mana nak pakai cc besar. Parut sing bukan tak pakai. So far itu masa aku navigation, aku sesat lah. Tak suggest untuk guna racing. Tapi untuk radiologi, untuk macam benda-benda lain, trip apa semua, okey lah. Okey je. Dia akan ada dalam phone lah, kau punya bike ni. Unik pula. Aduh, mana? Clutch. Macam mana ni? Nak kena tarik clutch ke? Tak payah guys. Tengok macam bawa motor wave guys. Gear 2 ni. So aku nak start dengan gear 2 pun boleh sebenarnya. Bagus tau. Baik, macam pandai Honda buat. Aku suka teknologi dia lah. Memang penderaju teknologi lah. Tapi lepas tengok kau pakai Z9 baru ni, saya suka dia punya teknologi juga. Sebab teknologi ada, tapi dia implement lambat sikit. TFT dia ada motor yang ada GPS guys. Mana nak dapat? Harga 47. Damn, standard dah. Standard 47 pun dah dapat special lah. Dia dengan special edition dia pun beza Showa, Brembo, All-in tu je dengan warna. Ni nampak dah masuk color baru lah. Ada gold tu. Minyak not bad. Aku isi daripada KL, isi kat Pagoh sekali, terus sampai ke Johor. Okey lah. Sekali isi je. Daripada Arena Seremban lah. Arena Seremban tu yang 1 bar dah habis, 2 bar. Not bad. Berapa kilometer daripada JB? 300 km juga lah. Kan?
So kita dengan KL ke JB. KL ke JB 200 lebih tak silap aku. Oh 200 lebih. Bawah 2,5 Oh 2,5 Tak je. silap aku lah. Go Power Rangers. Gerak lu. Jadi kita akan terus 9.5 kilo. Ya Allah, jam lah. Ini memang kena masuk kanan tau. Depan tu macam ada lompat. Masuk tu. Apa jam, kita naik motor. Tengok dia tak terlalu lebar juga betul ni. So senang nak bawa dalam bandar. Power ada. Yalah power 650 lah. Jangan expect macam power CC besar. Tapi sebenarnya 650, even kau pakai 250 tu, kegunaan daily pun dah cukup power lah. Betul. Boleh potong kereta semua. Yes. Dah terpulang. Kau rasa nak main CC besar, ini sesuai untuk beginners bike. Boleh kau boleh boleh apa? Jauh mid range tak main. Sebab apa aku kata jalan jauh dengan mid range okey, sebab dia 4 inline. Dia tak macam Kawasaki tau. Kawasaki Ninja 650 dia 2 inline. Dia kalau nak sedap 4 inline lah kalau jalan jauh. High RPM baru ada power dia. Betul. Saya setuju. So memang kereta ni tak nak masuk pula dah. Uncle 3 saat. Uncle dalam ketua. Oh tak apa. Uncle tak apa, dimaafkan. Bagi signal 3 saat baru masuk. Aku rasa signal dia awal aku tak perasan juga tadi. Tak ada, dia baru kelek sekali dah masuk lah. Straight lagi kan? Berapa kilo straight ni? Straight je 7.4. Diorang kena belajar balik aku memandu tu lah. 10 kilo? 7.4. Oh, 7.3. Oh, hati-hati. Kereta mahal. Kalau nak langgar pilih sama ada kereta mahal ke kereta mahal. Tak nak. Kita tak nak dua-dua lah kan. Dua-dua tak nak. Aku dah start rasa sunyi lah ni nak balik KLS. Saya lagu lah. Kat lagu lah nanti. Nasib baik aku cas, aku teringat kado aku cas pagi tadi tu. Mana sinaran mentari ni? Ya, Sheila on 7 ke Sheila on 8? Ada di kiri. Kena U-turn ke Paradise. Berapa kilo? 40 kilo? 4.2. Oh 4.2. So kerja tiba-tiba jauh. Sampai KL lah tu. Motor dia nak laju tapi bonet dia terbuka. Go. JB style guys. Tengok nama plate lah.
Connection loss. Connection loss. The Bluetooth device is connected unsuccessfully. Bluetooth device ready for pairing. Orang sebut Professor X boleh baca kiraan ni. Semua orang Professor X kot. Oi, debu dah bas ni. Basuh dah sikit bas ni. Aku nanti memang nak beli harness trigger ruang tinggi. Function juga. Ya, poket-poket phone. Barang-barang. Phone ke boleh kan. Tak boleh. Ada rezeki pakai ciki. Tak payah nak pakai pasal ni. Ya, aku pakai ciki pun sebab buat lock lah. Buat hal itu phone aku rosak. Aku pergi ride solo. Aku pergi ride solo PD masa tu. Sampai kedai makan, aku nak buka kamera nak rekod, tahu-tahu dah goyang-goyang dah. Stres aku bah. Stay lane kanan. Alright Captain. Saya hanya kelasi. Bayangkan, so jumpa esok korang kat Sutera Mall. Lalu aku tak datang, aku yang tak datang. Sorry guys, aku dah kena balik KL. Ni nak ke kiri, ni nak ke kanan. Tak Oh, apa. ada polis tahan lah. Berhati-hati guys. Apa pasal pula polis tu? Cepatlah jaga lalu lintas lori. Apa Kena pasal ni? kau potong line kan. Mercedes kena lah kau. Oh, dia nak tahan kereta je kot. Inilah bagus naik motor. Boleh potong line, cik. Mercedes ni dia tadi memotong lagi je. Hari ni dia lepas, tak apa. Nanti kat akhirat Akhirnya orang yang hati-hati lori tu. kita tak apa, lane splitting. Sini boleh lah. Kita straight je. Straight 1.9. Okay. 1.9 ke kiri. Kiri. Alhamdulillah cuaca hari ni agak menarik guys. Ha? Terlepas. Apa? Cuaca hari ni baik, insyaAllah sampai ke KL macam ni je. Tak hujan dah sekarang. Sebelum ni asyik hujan je. 1.2 kiri. Apa nama exit dia? Jalan 10 tangga. Okey. Oh, JP guys. Hujung minggu. Oh, ni Ferrydim Mall. Aku pernah datang. Ni macam KL lah. Jam dia lebih kurang. Lebih kurang lah. Santai je guys. 500 meter kiri. 500 meter kiri. Taman Dangga Sutera. Kiri ni terus. Taman Dangga Sutera kan? Betul. But nama pun Sutera Mall kan? Oh tu, signboard dah Sutera Mall straight.
tu, geng-geng kawah tu. Oh, ada contraction. I feel like Hanan. Ada contraction weh. Construction, contraction. Orang nak beranak ke tu? Cik baiklah tak ada clutch C. Kenapa lebih live? Cakap sekarang. Gelabah. Gelabah. Apa yang horn tu? Abang punya motor lah lawa. Lewat Ha? Balik ah. Oi. Ha? Pergi Sutera Mualo. Tak tahu lah. Rasa macam nak pergi. Bang, dengar kata motor tak sampai lagi. Bang, dengar kata motor tak sampai lagi. Test ride. Jam. Angin. Syok tak payah main kelas pun. Tadi dia bakar iklat je. Mestilah. Time kawah kita bakar kawah kan. Bukan bakar motor guys. Ini banyak best. Ini banyak best. Itu Oh, sini. Signal tutup. Oh. Aku macam nak pergi kanan ke? Maafkan saya. Mana masuk dia? Masuk sini. Nampak mana lah. Boleh. Sorry lah. Kita bawa Honda guys. Oh, dah sampai dah. Sampai dah motor guys. Dah ramai Staff parking sini Oh, staff boleh lah. Masuk. Okay, dah sampai di Kawasaki JB guys. Kawasaki JB ke Sutera Mall. So, ni adalah tempat test ride nya. So, ni tempat tapak test ride nya. Korang boleh masuk.